Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Humairah, wartawan TVPHS KB Kliwong. Pada hari ini, Jumaat 7 Ogos, telahnya berlangsung aktiviti gotong royong dan kita semula di kawasan Kuala ini. Tujuan kami mengadakan aktiviti ini adalah untuk memupuk semangat kerjasama antara murid dan guru. Jadi, marilah kita saksikan pelaksanaan program ini.